Presiden China Xi Jinping diberi sambutan negara di Istana Negara pada Rabu sempena lawatan negara selama 3 hari, bermula pada Selasa atas jemputan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Sultan Ibrahim berkenan menyambut ketibaan Xi pada 10.30 pagi, yang mana ia turut diiringi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, kedua-dua timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof serta Menteri-Menteri Kabinet. Memetik laporan bernama, istiadat sambutan di dataran kawat Istana Negara dimulakan dengan persembahan lagu kebangsaan kedua-dua negara dan disusuli tembakan meriam 21 das daripada 41 bateri Regimen Artileri Diraja. Selesai acara itu, Xi kemudian disambut dengan persembahan tarian selamat datang oleh Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara sebagai simbolik penghormatan atas kehadiran Presiden China itu di Istana Negara. Seri Paduka Baginda kemudian berkenan mengadakan pertemuan bersama Xi serta delegasi China selain menyaksikan majlis persembahan cendera kenangan di Dewan Seri Maharaja.